Terima kasih saudara pengurusi majlis Ustaz Fauzi. Yang dihormati penonton-penonton di rumah serta di studio. Okay. Saya nak betulkan kekeliruan pasal sebenarnya Rasulullah tak ada pasport. Okay, Rasulullah tak ada pasport. Dan ini bukan pasport untuk jadi Rasulullah. Okay. Ini sebenarnya saya sebagai penyusun tentang biodata Rasulullah. Jadi tentang soalan, okay, isu kekeliruan, okay, isu tercetusnya, macam mana tercetusnya idea tentang pasport Rasulullah ini, sebenarnya anak saya yang tanya pasal biodata Rasulullah. Contoh soalan-soalan anak saya tanya, ayah, abah, Rasulullah ada berapa orang anak? Sebenarnya saya tahu ramai je, saya tak tahu detail lagi. Okay. Anak saya tanya juga soalan, Siti Aisyah tu isteri ke berapa? Isteri Rasulullah ke abah? Saya ingat masa tu isteri kedua. Sebenarnya salah isteri ketiga kan. Okay. Anak saya juga tanya tau pasal nenek Nabi ni nama apa? Saya nenek pula dah. Datuk pun saya tak ingat, tanya nenek. Okay. Datuk pun saya bertukar pada masa tu. Ada soalan tanya Nabi ada pelihara binatang? Tak, abah. Jadi soalan-soalan macam ni bermain di fikiran saya. Jadi saya cuba tanya sahabat-sahabat saya yang balik surau sama-sama, tanyalah soalan. Rupanya sahabat saya pun senak perut macam saya juga. Tak tahu. Okay. Buat-buat pensan, tak tahu. Jadi saya nak tanya ustaz yang mengajar, saya malu. Soalan ni soalan basic. Nak tanya ustazah, 2 kali malu. Okay. Manalah tahu ustazah ada yang dah berkenan kat saya. Tiba-tiba soalan simple tak tahu, tak jadi. Okay. Jadi bila saya dengar anak saya nyanyi lagu pasal Rasulullah, anak Nabi kita ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Jadi saya tahu, oh, rupanya 7 anak Nabi. Okay. 3 lelaki, 4 perempuan. Saya tanya pula anak saya, berapa anak perempuan Rasulullah? Anak Nabi kita ada 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Rupanya dia ingat lagu je. Dia tak tahu sebenar. Jadi saya pun cerita kat kawan-kawan. Cerita anak Nabi kita 7 orang. 3 laki, 4 perempuan. Jadi saya macam mengajar pula pasal biodata Rasulullah. Jadi dari situ timbul minat saya untuk mengkaji. Bila saya pergi ke kedai-kedai buku, punya banyak